Selamat datang ke Teh Tarik Podcast. Apa khabar geng? Sehat? Alhamdulillah. Macam Apa khabar kau, geng? Okey juga lah, macam sibuk betul minggu ni. Iya, Aku rasa banyak benda lah. terlampau pack. Banyak meeting. Meeting. Lain lagi preparation untuk final exam. Aku belum buat lagi paper final exam, besok meeting. By the time video ni recorded and published, mungkin supposed to be harap-harap sudah settle semua lah. Harap-harap I really pray that kita ada satu ruang yang kosong sikit untuk bernafas lah. Macam betul-betul pack. Ya, Kan betul. mau cari masa setengah jam pun macam semput Kan? bah. Iya, Iya, aku rasa begitulah. Kau perasan gak dulu kan macam kalau saya tengok isteri punya pensyarah-pensyarah kan, saya rasa macam relax itu orang punya kehidupan. Macam relax kan. Macam. Sekali sekarang baru kita tahu reality dia actually memang very limited time lah. Iya, itulah Sangat kadang limited. actually kan speaking on that kan kadang-kadang aku pun sama juga. Aku rasa kerja pensyarah ni masa di luar kan. Relax yang ni tak ada juga apa-apa ni. Kan? Bila sudah masuk ya Allah. Malam kau buat kerja, Tidak subuh kau buat timing. kerja, Iya. Sabtu, Ahad kau buat kerja juga. 3 pagi. Kan? Ya, itulah. Lain lagi kau punya kata orang conference di luar negara yang pukul 1 subuh. Itulah yang timing dah tu kan. Dah tally dengan kita apa semua. True. Mungkin kita boleh buat satu episod pasal tu kan. Pasal kehidupan Kehidupan pensyarah ni. pensyarah. Open public lah kali ya sama student. Iya kan, betul. Kan? Bagus juga Ya, tu. boleh Sebab je kita kita memang buat. plan mau buat bersama dengan pelajar lah. Ngam. Okey. Jadi we take note, kita simpan tu tajuk. Yeah. Life as a lecturer. True. Alright. Dan mungkin geng mau congratulate dan juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada penonton kita atas subscription kita tu. Oh iya, finally geng. Kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada our subscriber TV Teh Tarik. Kita punya subscriber sudah mencecah 1,000 subscriber. Thank you so much. Tapi don't stop there. Continue subscribe. Yeah. Once we hit 1,000, we are looking for 10,000. How about that? InsyaAllah. Dia ada plug dia bagi kita tu kah? Itu iya, untuk kan? itu Kalau untuk ada- berapa ribu tu? Not sure. Kalau ada plug YouTube tu nanti kita letak sini lah. InsyaAllah. Siapa tahu kan. Itulah Tapi plug itu YouTube mungkin gitu. mau yang ratus-ratus ribu viewers lah kan Maybe ya. lah. Ataupun subscribers kan. Iya, jadi I notice that kita not sure dia punya geografi. Mungkin kita baru hit sebelah KK kali kan. So hopefully kita boleh kalau boleh di whole Sabah, majority of the Sabahan watch our podcast. Once kita sudah control the market of Sabah, we go for national lah. InsyaAllah. Why not kan? Ya, betul-betul. Jadi Terima kasih lah. kita perlukan beberapa pemangkin lah kan, pemangkin. So mungkin boleh cerita sikit kita punya special episode nanti. We bring in someone special. Yeah. Hopefully episode tu boleh kasih meletup kita lah. Ya, hopefully lah. We hope yang episod yang istimewa itu akan menarik lebih ramai peminat dan juga penonton untuk subscribe dan sentiasa mengikuti perkembangan TV Teh Tarik kita. Betul. Dan membuka lebih banyak ruang untuk discussion and topic. Iya, itu kami masih lagi menunggu rakan-rakan para penonton untuk letakkan komen, soalan dalam kita punya episod tu supaya kita sama-sama discuss lah kan. Betul. If you have any questions, just tell us. We can discuss properly, academically, reasonably. Ya. Kan? Semualah. Jadi hari ni apa topik geng? Well, kita pilih satu topik yang kata orang ni sedang sangat diperkatakan di Sabah ni lah. Iaitu berkenaan tentang sistem SKDS, Sistem Kawalan Diesel Bersubsidi bagi Sabah dan Sarawak serta Labuan yang dijangka bermula untuk dibuka pada 4 Mei. 4 Mei? 4 Mei. Sudah lepas lah kan? Permohonan kali, buka permohonan. Dia. Permohonan. Okey. So geng, macam mana Iya. Sebab sebelum ni pun geng sudah ditemu bual kan berkenaan tentang sistem SKDS ni. Mungkin boleh cerita lebih lanjut tentang sistem ni? Okay, I think macam last week saya diinform lah oleh saya punya pengarah pusat ekonomi, which is you, untuk mewakili CEDP, Center of Economic Development and Policy untuk diinterview lah oleh RTM lah on this matter lah, sistem kawalan diesel subsidi kan. Jadi saya pun at first kan saya terkejut.
rupa-rupanya benda ni only applied in the Semenanjung, tidak Sabah, Sarawak dan Labuan lah. So saya menyambut baik keputusan kerajaan untuk meluaskan program ini ataupun sistem ini ke wilayah Borneo dan juga wilayah Labuan, because of what we are actually facing a bit of kos yang sangat tinggi in terms of pengangkutan lah. Mungkin kita mau cari juga individu-individu yang boleh ceritakan pasal price mekanisme ni lah. Lepas ni kan, kita sedang cari individu yang boleh cerita kenapa harga di KK lain, harga di Tawau lain, harga di Sandakan lain. Okay, so on this one, dia meluaskan sistem sistem subsidi ni kan. Dia menggunakan fleet card. Pernah dengar ke geng fleet card? Dia kalau di Semenanjung ni, diorang memang guna fleet card ni untuk bila diorang beli itu diesel bahkan. Especially untuk kenderaan-kenderaan komersial, tapi memang untuk kenderaan komersial lah. So every time diorang beli minyak diesel, diorang akan kata orang gunakan fleet card diorang tu, and then data pembelian diorang tu direkodkan oleh agensi. Betul. Jadi harga fleet card tu untuk 1 liter diesel is RM1.88. So dia sangat murah. Pasal tu dia bagi subsidi lah, which dia ni consider as a targeted subsidi. Dia diberi fleet card ni diberi kepada syarikat-syarikat pengangkutan untuk reduce the cost of transportation lah. Okay, jadi sebelum ni dia cuma dibagi dengan lori-lori yang besar cuma masalah dia di Sabah ini kan, saya a bit lucky lah. Few days before you ask me to do the interview with the RTM kan, saya ada jumpa dengan beberapa orang businessman lah yang buat jual-jual produk nih yang berpusat, yang beroperasi di KK. So saya tanya dia orang, macam mana kau hantar kau punya barang-barang pergi daerah luar lah macam tu. So dia cakap kadang-kadang kirim guna runner, guna taksi, guna bus mini, which I think benda tu sangat normal di tempat kita kan. Kadang-kadang kita pergi stesen dekat bandaran sana kirim barang. Pergi mana lagi dekat Terminal 6 sana. Terminal 6 sana pun kirim barang pergi Tawau. Hantar barang pergi Tawau apa. Jadi benda tu is become a normal practice for us pasal kita bukannya kirim satu kontainer kan. Kita punya kebanyakan businesses di Sabah ni dia kecil. Jadi for them to hire a container is not relevant lah. Okay, jadi apa cara dorang guna ni runner. Tapi runner ni dorang tidak dapat subsidi So that's why mungkinlah kerajaan KPDN KK pun menterinya datang dari Sabah kan, Dato' Armizan. Mungkin dia faham dengan situasi ni. So that's why he decided to luaskan ini program, dan ini bagi saya satu inisiatif yang sangat bagus lah to control the kenaikan harga ni Kalau boleh kita namo taksi ataupun bus mini ni, kos kenaikan harga diesel tu dia pas dengan consumer begitu. Jadi pada pandangan saya ini satu sistem yang sangat baik, dan memang wajarnya diluaskan kepada taksi-taksi, bas-bas mini ataupun mana-mana bas yang ada di Sabah ni lah. Cuma di Sabah ni kita ada satu pula lagi masalah, iaitu bas pirate jadi bila bas pirate ni they are not entitled untuk ini sistem pasal dorang bukan mendaftar kan. Jadi itulah mungkin I'm not sure how to bagi suggestion yang baik untuk diorang ni. Mungkin kita minta those pirate nih sudah tiba masa untuk diorang run the business legally lah kan, untuk entitled untuk di subsidi apa semua What do you think of that? Betul lagi, itu satu benda yang mungkin diorang kena ambil kira lah kan, sebab satu, untuk dia dapatkan fleet card tu dia memang perlu syarikat yang berdaftar kan. Betul. Dan of course bila dia apply benda tu, dia akan disemak oleh agensi yang terlibat sama ada dia layak untuk mendapatkan fleet card tu ataupun tidak. Dan satu benda lagi kan Keng, yang dia punya kelayakan untuk dapatkan fleet card tu macam mana tu? I mean, how long dia ambil proses dia untuk dia dapatkan those fleet card tu? Dia 1 bulan kah ataupun automatically kah, dan macam mana cara dia apply? Adakah dia perlu pergi agensi-agensi tertentu secara fizikal, ataupun dia boleh apply secara dalam talian kah? Sebab yang saya risau satu lagi, selain daripada perusahaan dia tu tidak berdaftar, dia buat pirate dia tu secara informal, adalah
hindrance ataupun kekangan dari segi pendaftaran dia tu. Sebab mungkin kalau misalnya di sini susah untuk dia mendaftar dia punya fleet untuk dapatkan fleet card dia tu, dia mungkin tidak akan apply. So bila dia tidak apply, keberkesanan sistem SKDS tu nanti tidak sampai kepada umum bah. Sebab dia kata daripada saya gunakan daripada saya apply fleet card ni, yang satu ambil masa, kedua saya tidak layak, bagus saya run the business as it is. Lagipun yalah, walaupun harga diesel dia itu for sure lagi lebih mahal berbanding menggunakan fleet card tu, tapi dia ambil kira dia punya kos untuk mendaftar dan dan masa untuk dia daftarkan dan dapatkan fleet card tu. So bila benda ni menghalang dia untuk dapatkan fleet card, eventually kita punya intention ataupun niat untuk menggunakan SKDS dari segi implementasi dia tu tidak sebegitu sampai kan? Betul. Iya kan, I'm not sure about the process lah. Tapi yang penting syarikat-syarikat pengangkutan ini, mereka perlu mendaftarkan orang punya syarikat pengangkutan itu dengan KPDNKK lah. So berapa proses dia tu not sure. Pasal yang saya nampak tu daripada announcement tu open on 4th of May, dorang akan buka. Tapi dia tiada tarikh tutup kan. So pada saya kan it's better untuk open without the tarikh tutup. So anytime orang boleh open lah. Bila kita letakkan tarikh tutup ni kan, setengah pengusaha tu bila dia ada masalah documentation, dia tidak sempat untuk selesaikan masalah documentation tu. Itu yang membuatkan dia okeylah, dah apalah saya mau apply lah. Tutup sudah, macam mana mau apply kan. Tapi kalau dia tidak tarikh tutup tu, orang boleh apply anytime. So they give some room for the pengusaha untuk prepare the documentation and so on lah. Dan saya pasti orang-orang daripada KPDNKK, kebanyakan KPDNKK ni orang berpusat dekat pejabat daerah ke majlis daerah. I think pejabat daerah, they willing to help assist lah. So kepada mana-mana pengusaha bas ataupun taksi kan yang mempunyai masalah untuk apply ni, so saya suggest jumpa dengan pegawai-pegawai di KPDNKK yang berpusat dekat mana-mana pejabat daerah yang ada to assist them. Pasal sayang, harga diesel sekarang berapa? RM6, RM5? Around that. Tapi kalau dapat fleet card ni is RM1.88 lah. It's very triple tu. So sangat membantulah dalam mengurangkan kos your operational cost lah begitu. Dan satu benda lagi Keng, SKDS ni dia melibatkan kenderaan pengangkutan darat barangan kan? Betul. So adakah dia juga akan melibatkan pengangkutan melalui air misalnya? Tidak. Sebab satu benda di Sabah ni, kita ada banyak pulau dan ada banyak komuniti yang tinggal di pulau. Betul. Yang sangat bergantung dengan pengangkutan laut, perahu, sampan dan sebagainya. So macam mana dia boleh dapatkan subsidi untuk yang itu ataupun inisiatif yang lain lah kalau dia tidak cover pengangkutan bukan darat ataupun pengangkutan air? Oh lama, I'm not sure about that. Tapi seingat saya lah kan, macam last time saya kerja dekat Gaya Street tu kan. Setiap pagi saya akan nampak orang bawa gelen-gelen minyak dan isi minyak di stesen minyak di Shell Gaya Street tu kan. Dorang akan isi, I think paying the market price. Dan itu yang orang gunakan untuk isi engine boat tu. Engine boat tu kan. Untuk angkat orang daripada KK ke Pulau Gaya ke KK kan. Jadi most probably mungkinlah kalaulah program SKDS ni dia tidak merangkumi pengangkutan air ni. So I think it's better for the government to include it as well. Cuma sistem dia tu macam mana, berdaftar ke tidak dan sebagainya. Tapi kalau buat ikan ada kan? Diorang saya tidak pasti lagi sama ada masih lagi ada subsidi ataupun tidak untuk pengusaha-pengusaha ataupun nelayan-nelayan ni. Tapi yang kita cerita ni yang pengangkutan air ni. Ferry yang bawa barang dari pulau daripada Tanah Besar Sabah ke pulau. Dan juga yang bawa orang tu daripada pulau ke Tanah Besar Sabah dan sebaliknya lah daripada Tanah Besar Sabah ke pulau. Sebab kalau misalnya kita tidak memasukkan sektor yang itu, for sure dia tidak memaksimumkan
manfaat SKDS tu kepada penduduk Sabah ni? Sebab satu, sebahagian daripada penduduk kita ni memang tinggal di kawasan pulau. Kedua, dari segi even dari segi perdagangan pun kita banyak ekspor import daripada kawasan pulau, dari segi produk-produk hasil perikanan dan juga produk-produk yang lain lah. So that's one thing. And then satu perkara lagi yang saya fikirkan, geng, macam mana niat kita untuk guna SKDS tu ataupun implement SKDS tu di Sabah adalah supaya kita dapat mengawal harga barangan agar tidak terlalu naik, sebagaimana berlakunya peningkatan di dalam harga bahan api kan. Betul. Sebab bila harga bahan api naik, for sure tiba-tiba kita punya harga barangan pun jump. Semua Dia naik, hampir lebih kurang macam pasaran saham sudah kan. Ya. Cumanya macam mana kita boleh kata orang kawal bahawa pengusaha-pengusaha ni dia just tidak take advantage of that situation. Maksudnya actually dia ada SKDS, let's say lah kan. Okay. Dan dia dilindungi dari segi harga dia menggunakan harga yang sudah disubsidikan itu. Betul. Tapi what if dia kata orang dia just take advantage? So itu macam mana mekanisme dia tu? Adakah dia akan diambil kira juga dalam SKDS ke apakah? Ya kan, maksudnya you means take advantage on the dia entitled for the SKDS, tapi dia kasih naik juga kan. Dia kasih naik juga. Ya, itu maksudnya perlu ada penguatkuasaan lah. Tapi I think it's not easy untuk check benda-benda macam ni because of what? Ialah kita punya penguatkuasa. I think this one is bawah KPDNKK kan. I don't think they have the manpower to check everything on this one bah. Jadi mungkin kerajaan perlu KPDNKK perlu datang dengan satu mekanisme something yang guna digital data ke apa, how much you give the subsidies to certain businesses and tengok macam mana orang ada naik harga ke tidak. I'm not sure about the mechanism and skill lah, cara lah kan. Tapi you highlight a very important points juga lah. Salah guna ini subsidi kan. Yalah macam apa sudah nama dia tu dulu tu yang bot ikan kan, bukannya angkat ikan, angkat minyak pula. Dia dapat subsidi diesel untuk apa ni, bot minyak, tapi dia isi di ranau. Itulah macam something not right lah. Jadi di dalam kita memberi subsidi ini, kita sebenarnya mau mengelak juga ketirisan mana kan. Ketirisan dan ketirisan dan kebocoran lah, something like that kan. So maksudnya di dalam kerajaan dengan niat yang baik untuk membantu peniaga ini reduce the operational cost dan tidak pass itu cost kepada end user macam kita, tapi at the same time perlu juga check leakages ni lah, sudah nama dia tadi tu, ketirisan ni lah kan. Pasal in the end of the day siapa yang mau check harga barang end product tu dorang kasih naik ke tidak kan. Betul juga lah. So mungkin apa yang kita boleh cakapkan di sini tentang SKDS ni adalah dia adalah sebahagian daripada inisiatif menyeluruh kerajaan lah dalam mengawal peningkatan harga barangan melalui pemberian subsidi kepada kenderaan darat lah kan. Sebab for sure tidak ada mekanisme yang terlalu perfect yang mampu untuk cater everything kan. Betul. That's another thing. Dan another good point yang mungkin kita boleh lihat melalui SKDS ni adalah kita boleh memantau pattern penggunaan minyak bersubsidi. Betul. Sebab sebahagian daripada ketirisan itu berlaku melalui kenderaan darat ni. Yang misalnya di sini dia isi minyak di kenderaan darat dia tu, di kenderaan dia tu, and then lepas tu dia ambil, dia jual kan. So itu yang banyak berlaku lah kan. Betul. So dengan sistem SKDS ni at least kita boleh lihat pattern kereta tu. Mungkin dia punya penggunaan ini melebihi daripada kapasiti kenderaan tu yang sepatutnya lah kan. Betul. So dari situ kita mungkin boleh identify ataupun tentukan mungkin dia terlibat di dalam aktiviti smuggling, penyeludupan diesel dan sebagaimananya lah. Walaupun kita faham juga sebahagian besar daripada penyeludupan ini bukan berlaku di stesen minyak itu. Betul. Maksudnya dia pam minyak, simpan di dalam dia punya tangki diesel, lepas tu dia jual di luar, bukan. Dia mungkin berlaku di luar stesen minyak itu sendirilah. In other words,
ada banyak cara macam mana ketirisan itu berlaku, tapi dengan adanya SKDS at least kita menutup sebahagian daripada kebocoran itulah. Betul. Begitulah Setuju. maksudnya kan. Betul. Jadi mungkin kita boleh tutup untuk episod ni. Jadi ada apa lagi geng? SKDS? SKDS ni setakat ni itu okey, satu benda lagi. Sorry geng. Kalau okay, kita kita boleh relatekan juga di sini. So dia bawa SKDS ni di Sabah dan ada yang cakap-cakap di luar sana lah bila kita baca social media yang risau bahawa ini menunjukkan yang Sabah Sarawak ni dalam proses untuk mengikuti harga diesel di Semenanjung. So apa pendapat geng macam mana? Most probably yes. Maksudnya is targeted. This harga diesel, subsidized diesel cuma diberi kepada pengusaha-pengusaha yang mengangkutkan barang-barang ni saja kan. Tapi I don't macam mana mau cerita. I think sekarang ni tahun berapa sudah tahunnya? Tahun 26 kan? 2026. So kalau kita relate sedikit lah sama political situations kan. I think we are going to go for the general election and I don't think the government willing to take risk untuk untuk apungkan harga diesel di Sabah ni, because dia akan menjadi peluru kepada minta maaf tiba-tiba cerita sikit kan, peluru kepada current government lah. Cumanya I think on the our diesel consumption di Sabah ni kan is around 10% saja daripada total lah. So I think sepatutnya government don't do that, because kan bila kita cerita pasal diesel ni kan bukannya kita setakat cerita pasal isi minyak kereta tu saja kita punya generator di kampung kan, they are using diesel to power dia punya house bukan setakat house elektrik lah, jangan cerita pasal solar lah. Ada solar, penggunaan solar tu yet to achieve dia punya power yang sepatutnya tu lah. Jadi masih lagi bergantung dengan diesel lah begitu. Jadi mau nak mau I think, tapi okay lah, sorry I take back, bukan tarik balik lah, I summarize balik. If you ask me about the oil, diesel or petrol ni kan, it's high time for government to remove all the subsidies, float the price, then we are facing the real price lah. Pasal apa? Kebanyakan harga-harga barang di Malaysia ni kan dia sebenarnya distorted because of this subsidy oil lepas tu kan saya dah terbaca satu quotes kan, dia sangat interesting tau. Dia cakap sini, politics is a short term win, but economy is a long term win begitu. Maksudnya bila kita buat keputusan fiskal berdasarkan politik, kita mungkin dapat short term. Tapi everything semua ni kita perlukan input daripada ekonomi, dan ekonomi tu adalah yang akan memberi kemenangan dalam jangka masa long term lah. Maksudnya bila kita cerita pasal ekonomi, perbelanjaan kerajaan, fiskal and everything ni kan, kita bukan fikir untuk today saja, kita perlu fikir untuk tomorrow, next 10 years and 20 years, untuk kita punya anak cucu semua lah begitu. You agree with that kan? Tiba-tiba termasuk sudah begitu. Sorry. Okay, good. Very interesting point. Sebab itu yang dijangkakan oleh sebahagian daripada mereka yang maklum tentang implementasi SKDS ni di Sabah. Diorang anticipate yang eventually, for sure eventually satu hari nanti mungkin lah, tapi kita tidak tahu sama ada dalam tempoh setahun dua daripada sekarang ataupun bila mana kita ready ataupun separas dari segi kekuatan ekonomi, skala ekonomi dengan Semenanjung Malaysia. At that time I think it is not an issue lah. But yang diorang risau ni kalau dia diimplementasi dari segi pengapungan diesel sama seperti di Semenanjung Malaysia dalam tempoh masa yang terdekat. So itu yang diorang risaukan di situlah. But as you said, dengan mengambil kira faktor-faktor lain, mungkin belum lagi masanya untuk kita diapungkan dari segi harga diesel itu seperti mana ianya diapungkan di Semenanjung Malaysia. If I may chip in kan, kan, if you want to apungkan, jangan apungkan drastically. Itu yang penting tu. Dia dah boleh terkejut benda ni. If you want to do, you do it gradually.
gradually. Nah, kalau mau apungkan dia pelan-pelan. Sekarang harga diesel market di Sabah ni is RM2.15 kan. You might start with 230, 240, 250 in the few months interval lah. Jangan tiba-tiba hari ni RM2.15, minggu depan terus RM6. Oi, terbalik ni Sabah ni. Kalau terus begitu kan, it's not good lah, it's not good. Anything yang you want to do, don't do drastically. Jangan buat secara mengejut. Ini bukan happy birthday mau mengejut-mengejut. Ini adalah ekonomi, so be careful on that. Gitu lagi. Very interesting point berkenaan tentang SKDS ni. Kita tengok nanti macam mana mekanisme dia bergerak dan apa kesan dia kepada ekonomi tempatan selepas dia diimplementasikan. Harap-harap semuanya positif lah. Ya, mungkin kita pun boleh macam jadi LTM kan, interview pengangkutan tu kan. So how do you think about the SKDS? Dia efektif ke tidak kan? Iya. Case study. Iya, betul-betul. Iya. Okay, geng, ada lagi? Rasanya itu saja daripada saya, Ken. Okey, jadi kita boleh tutup lah kan episod ni. Iya. Okey, rasanya. jadi kepada kawan-kawan di luar sana, walaupun kita sudah reach 1,000 subscriber, but we want more. Populasi di Sabah ni 3 juta apa kan? Come on lah. At Kalau least 10% saja, saya rasa boleh sudah tu kan. At least 10% lah. Give us lah for the Sabah punya market kan. Dapat sudah kita pingat tu kan yang warna silver Ya, kami mau juga pingat YouTube letak di sini nanti. Kan? Di Sabah adakah yang dapat sudah plug daripada YouTube tu? I'm not sure. Mungkin boleh tengok lah. Mungkin yang social influencer. Mungkin boleh tengok dorang kan. Contohnya macam siapa yang famous di Sabah ni, Adam Syamil begitu kan. Mungkin dia ada. Kan? Mungkin dia ada. Tengok di Facebook nanti. Kita pun mau stop juga. Nanti kita tengok lah macam mana kan. Macam mana kita boleh at least ada plug YouTube. Thanks to you guys lah, sebab sentiasa support kita punya pergerakan TV Teh Tarik ni, iaitu pergerakan yang cuba untuk membawa ataupun membahaskan isu-isu topik-topik ekonomi, especially yang berkaitan dengan Sabah lah. Betul. Untuk Sabah yang lebih gemilang. Jadi itu saja untuk hari ni lah kan, untuk episod ni. Jadi sekali lagi jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa komen dan jangan lupa subscribe. Sokonglah pergerakan TV Teh Tarik. Jumpa lagi.